Itulah ujian berat bagi umat Islam yang majoritinya ahli sunnah wal jamaah, tapi keliru sehingga ada yang sibuk untuk mendekatkan takrib antara sunnah dan syiah. Tapi kita lihat bahawa program ini memang gagal pun daripada dulu sampai sekarang pun, sebab dia nak halal darah, tak menjadi. Zaman Hasan al-Banna pun tak menjadi, zaman Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun tak jadi, sebab dia orang ni dia guna taqiyah. Apa dia taqiyah? Menipu. Depan kita cakap, oh tak, kita tak kata Syiah hak mana ni. Tapi itulah yang berjalan sekarang adalah Syiah hak Khomeini itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Mufti Negeri Terengganu mendakwa kononnya peningkatan antara mazhab-mazhab Islam adalah gagal. Ini kata-kata yang keterlaluan dan melampaui batas. Suka hati dia nak tuduh-tuduh demikian. Yang gagal ialah orang seperti Mufti Terengganu ini sendiri kerana tidak runsing tentang masa depan umat, isu kemanusiaan di tebing barat yang mana dunia hari ini memerlukan perpaduan sesama mukmin. Tatkala umat Islam lalai, tiap-tiap bulan terima gaji dan allowance, hidup sudah senang lenang, mereka lupa bahawa negara bintang David yang kecil itu sesuka hati menindas umat yang besar. Tidaklah sama seperti orang yang ingin membela nasib umat. Mereka akan berfikir penyatuan adalah salah satu misi Imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Itulah imam yang akan muncul di akhir zaman, menghapuskan perselisihan segala mazhab di atas muka bumi ini. Maka dengan itu, dunia ini sedang menuju ke arah perpaduan sesama Muslim. Yang menghalang penyatuan umat Islam adalah kejahilan, fitnah, salah faham dan wujudnya pembohongan. Sebaliknya dalam seminar ini pun, beberapa kali mufti berkata kononnya Syiah menghalalkan darah sesama Muslim. Padahal itu semua pembohongan. Kalau Mufti Negeri Terengganu menentang takrib bainul madzahib, bagaimana kita nak realisasikan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Quran memerintahkan kita damaikan sesama saudara. Ini perintah Al-Quran, tapi Mufti Terengganu malah menambah api perseteruan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Dalam penganjuran persidangan takrib inilah para ulama bertemu, bersidang dan saling mendengar pandangan, lalu mendapatkan info yang sahih tentang situasi sebenar dunia Islam sehingga membantras kejahilan, salah faham dan asabiyah. Sebenarnya toleransi antara mazhab sudah pun terjadi, cuma Mufti Terengganu ini tidak peka, dia masih tidak nampak. Kalau dia cari, mesti dia dapat. Saya boleh berikan beberapa contoh. Di Mesir satu ketika dahulu terjadi satu peristiwa, pasukan bola sepak Mesir enggan beribadah di Masjid Al-Gabun, sebuah masjid Syiah. Lalu televisyen Mesir mewawancara seorang ahli majlis fatwa Universiti Al-Azhar. Kita sama-sama menonton klip ini. والشيعة ليسوا بكفار حتى نقول نصلي في مساجدهم أو لا، هم فئة من فئات المسلمين، وهذه الفئة انقسمت داخليا على فئات 12 أو أكثر، وباقي الفئات الشيعية لهم اجتهاداتهم في الفروع وليس في الأصول. ولدينا في الأزهر الشريف منذ القدم نأخذ ببعض المذاهب الفقهية الشيعية في مسائل الطلاق مثلا، هذا ما ننادي به الآن ألا يقع الطلاق في مصر. هل يعتبر الأزهر المذهب الشيعي المذهب الخامس إسلاميا؟ نعم، ده رسميا المذهب الخامس، مفيش مشكلة. نعم، مذهب فقهي جعفري، وأحيانا يفتى به في دوائر الإفتاء في إذا كانت هناك مشكلة يعني أسرية، وخاصة في مسائل الطلاق والزواج، ولا تحل يعني أو الأسرة ستنهار ووجدنا لها حلا أو آخر في المذهب الجعفري أو المذهب الزيدي تستعملون فيش مشكلة. إحنا ناس منفتحين يعني، وكلها Saudara-saudara, cuba lihat hukum talak tanpa saksi dalam Ahlu Sunnah bertentangan dengan Al-Quran. Dalam surah Talak ayat yang kedua, Allah mewajibkan 2 saksi. Tapi dalam Ahlu Sunnah, saksi bukanlah rukun talak.
dan ini sangat jelas bertentangan dengan Al-Quran. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mazhab Syiah masih memelihara hukum Islam yang sebenar. Akhirnya menjadi rujukan ahli sunnah. Demikian juga dalam episod yang lalu saya telah jelaskan perawi hadis bernama Abbad bin Ya'qub Al-Rawajini, seorang Syiah yang dilabel Rafidah, merupakan perawi hadis Sahih Bukhari. Ramai lagi saudara-saudara sekalian perawi hadis yang menganut mazhab Syiah. Makanya pendekatan antar mazhab itu ada asasnya. Kalau tidak ada asas, ente tak usah pakai kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jikalau tidak kerana golongan Syiah atau juga mereka yang dilabel sebagai Syiah seperti Imam Nisa'i, Imam At-Tabari, Hakim Nishaburi, maka hilanglah sebahagian besar khazanah-khazanah Islam. Dikarenakan dasar pemerintahan Abu Bakar dan Umar ketika dulu mengharamkan masyarakat menulis hadis, bahkan mereka memenjarakan para perawi hadis dan membakar koleksi hadis, sehingga Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pengumpulan hadis. Jadi tidak timbul persoalan apakah boleh firqah-firqah Islam bersatu dan apakah asas yang membantu penyatuan, apakah persamaan yang boleh membawa kepada pendekatan mazhab. Maka jawabnya ialah perpaduan Sunni Syiah mempunyai asas tradisi dalam sejarah Islam. Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Mizan Al-I'tidal, jilid pertama, muka surat 118, pengarangnya menulis perihal perawi hadis Aban bin Taghlib, iaitu perawi hadis terkenal dalam kitab-kitab Syiah. Maka pengarang kitab ini Syamsuddin Az-Zahabi menulis, Al-Kufiyyu Syi'iyyun jaldun lakinnahu saduqun falana sidquhu wa alaihi bid'atuh. Ahli Kufah Syiah yang kental, namun ia amat jujur, pada kita kejujurannya dan kepadanya jua bid'ahnya. Bid'ah di sini bukan bid'ah dolalah. Maksud bid'ah di sini ialah sesiapa saja yang mengakui Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Waqad wathaqahu Ahmad bin Hanbal wa Ibn Ma'in wa Abu Hatim wa awradahu Ibn Uday wa qala kana ghaliyan fi tashayyu'. Beliau dithiqahkan oleh Ahmad bin Hanbal, Ibn Ma'in, Abu Hatim, Ibn Adi menyebut dan berkata beliau amat kental dalam kesyiahannya. Lihat di sini satu lagi dalil yang membatalkan dakwaan Mufti Terengganu yang sebelum ini saya kupas. Beliau memetik kata-kata Imam Syafi'i bahawa Syiah Rafidah golongan penipu. Jelas di sini golongan Syiah thiqah. Jika bukan kerana perbezaan pandangan politik setelah Rasulullah, nescaya nama beliau amat masyhur dalam kitab-kitab hadis. Seterusnya Az-Zahabi menulis, falau rudda hadithu haula'i la zahaba jumlatun minal atharin nabawiyyati wa hadhihi mafsadatun bayyinah. Jikalau ditolak hadis mereka, maka hilanglah sejumlah kesan-kesan kenabian dan inilah kerosakan yang nyata. Jadi ahlu sunnah terpaksa mengambil hadis-hadis Syiah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz barulah terdapat usaha mengumpulkan hadis. Di dalam kitab Hayat Muhammad karya Dr. Muhammad Hussein Haikal, seorang cendekiawan Mesir, cetakan yang ke-14, penerbit Dar Al-Ma'arif Qahirah, dalam muka surat 66, pengarangnya menulis, فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ قَدْ دُوِّنَ إِلَى أَحَدِ مُتَأَخِّرٍ مِنْ عَصْرِ الْعُمَوِيِّينَ وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِجَمْعِهِ ثُمَّ لَمْ يُجْمَعْ إِلَّا فِي أَحَدِ الْمَأْمُونِ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ حَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي الْحَدِيثِ الْكَذِبِ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ على قول الدار القطني. Tiadalah hadis dicatat hingga ke zaman terakhir Bani Umayyah, iaitu Umar bin Abdul Aziz, yang memerintahkan penghimpunan hadis. Kemudian hadis-hadis tidak juga dikumpul melainkan di zaman Khalifah Ma'mun setelah terjadi hadis sahih di celah-celah hadis dusta bagaikan bulu putih di celah-celah kulit lembu hitam. Demikianlah saudara-saudara sekalian, fakta bahawa ahlu sunnah meriwayatkan hadis daripada perawi Syiah adalah bukti kukuh bahawa umat Islam pada zaman awal mereka hidup dalam jaringan ilmiah yang bersatu dan saling mempercayai. Ia menghancurkan naratif bahawa penyatuan Sunni Syiah adalah gagal mutlak. Sebaliknya ia menunjukkan perpaduan itu telah wujud secara praktikal dan boleh hidup berasaskan tradisi ilmiah Islam sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin. Maju terus bersatu.
cahaya iman dan revolusi, hidup Iran tanah merdeka, bawa cahaya